401 by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke rancangan Mimbar Da'i terbitan 2401 S-Vibe SMK Pusat. Saya DJ Daniel akan mengajak anda semua untuk membincangkan topik yang penuh barakah, iaitu amalan sunat dalam bulan Ramadan. Mari kita manfaatkan 5 minit ini untuk menambah ilmu dan motivasi dalam menjalani ibadah di bulan yang mulia ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan peluang untuk meningkatkan amalan ibadah. Selain ibadah wajib seperti puasa, terdapat banyak amalan sunat yang boleh kita lakukan untuk menambah pahala dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan sunat ini bukan sahaja memberikan manfaat rohani, tetapi juga melatih diri untuk menjadi lebih disiplin dan bersyukur. Pertama, solat tarawih. Solat sunat ini dilakukan selepas solat Isya' dan sangat digalakkan pada bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang mendirikan solat pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka diampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, tadarus Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Membaca, memahami dan menghayati Al-Quran adalah amalan yang sangat dituntut. Jadikanlah target untuk menghatam Al-Quran sekurang-kurangnya sekali sepanjang bulan ini. Ketiga, memberi makan untuk berbuka puasa. Amalan ini sangat mulia dan digalakkan. Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang memberi makanan untuk berbuka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang berpuasa itu tanpa mengurangkan pahala orang tersebut. Hadis riwayat Tirmizi. Keempat, bangun malam, lebih dikenali sebagai Qiyamul Lail. Selain solat tarawih, kita juga digalakkan untuk bangun malam dan beribadah seperti solat tahajud, berzikir dan berdoa. Malam-malam Ramadan adalah waktu yang mustajab untuk memohon keampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, bersedekah. Ramadan adalah bulan untuk berkongsi rezeki dengan mereka yang memerlukan. Sedekah yang diberikan pada bulan ini akan dikali lipat gandakan pahalanya. Mari kita sama-sama merebut peluang keemasan di bulan Ramadan ini dengan memperbanyakkan amalan sunat. Ingatlah, setiap amalan kecil yang kita lakukan dengan ikhlas akan diberi ganjaran yang lebih besar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi hambanya yang lebih baik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami di Mimbar Da'i. Sama-sama kita amalkan ilmu yang telah dikongsikan. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Selamat berpuasa dan semoga Ramadan kali ini penuh dengan keberkatan. Saya DJ Daniel mengundurkan diri. Explore, create and inspire. Explore, create, inspire.